Sebiji harga dia hampir 6,000 bang. Okey, hai, assalamualaikum. Okey, cheese ni dari Itali baru sampai semalam. So kita kopek hari ni dah. Kita guna paling nipis-nipis sampai dah terkoyak, terbolong lah kata orang. Ini semua cheese yang dah orang cakap ini lilin, ni bukan lilin, ini cheese yang dah dikeraskan. Lagi saya bagi rasa semua ni. Saya kopek ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita punya pisau macam Tok Mudim ni, semua ada. Allahu Akbar. Sebab saya ketuk sebab nak bagi dia senang kopek. Tapi ni keras. Allahu Akbar. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tanya saya kenapa tak pakai benang. Benang tak boleh sebab ini keras. Kenapa tak pakai benang, Syekh? Kenapa tak pakai benang? Benang memang tak boleh pakai bang. Dia tak sesuai dengan cheese ni. Pakai menangis nak potong dia. Ini pun dah sakit dah. Potong sikit-sikit dulu. Yes. Okay, saya bagi semua rasa. Fresh punya bawa kopek ni. Okay, cheese ni hanya ada di Itali sahaja. Negara lain tak ada cheese ni. Allahu Akbar. Kalau boleh buat sendiri, saya dah buat sendiri dah cheese ni. Jimat. Sebiji harga dia hampir 6,000 bang. Saya sampai sini. Dengan sertifikat lah. Sertifikat halal. Sana pun ada Islam kan. Allah.